Seorang pekerja swasta terpaksa batalkan perkahwinan kerana simpanan kahwin tak cukup. Anda yang nak kumpul duit kahwin atau mak ayah yang anaknya nak kumpul duit untuk kahwin, save dulu video ni supaya tak hilang. Realiti sekarang, kos kahwin bukannya murah. Mas kahwin, hantaran, sewa dewan, catering, baju, semua nak pakai duit. Tapi bila cuba simpan dalam bentuk duit, kita sendiri tergoda nak pakai. Akhirnya simpanan kita lebur. Jadi anda kena mula tukar strategi menyimpan emas. Simpan emas melalui akaun Gap di Public Gold. Boleh mula menyimpan serendah RM100. Tak perlu beli emas keping-keping. Anda boleh kumpul sikit-sikit ikut bajet. Yang penting emas susah nak bocor sebab emas tak boleh suat macam kad bank. Dan nilai emas semakin naik dan simpanan kita makin berkembang. Kalau konsisten setiap bulan simpan RM100 hingga RM300 dalam masa 1 hingga 2 tahun, insya-Allah dah cukup untuk bantu cover belanja kahwin anda. Kalau anda plan nak kahwin tapi simpanan tak pernah cukup, ini masa untuk tukar cara. Isi borang di beg biru bawah atau komen nak emas sekarang. Saya akan tunjukkan cara mula menyimpan emas menggunakan akaun Gap mengikut bajet anda. Jangan tunggu sampai last minute baru nak mula menyimpan.